Assalamualaikum. Hari ni walaupun cikgu tak ada, tapi kerja tetap diberi. Okey. Hari ni kita masuk tajuk yang pertama bagi operasi bergabung. Apa maksud operasi bergabung? Maknanya ada dua operasi dalam satu masalah. Contohnya digabungkan masa kamu belajar tahun 4 tambah dengan tolak, darab dengan bahagi. Itu maksud operasi bergabung. Dia ada dua operasi. Kita kena selesaikan kedua-dua operasi. Tetapi untuk hari ni kita hanya menggunakan tajuk ni saja. Tambah dan darab sahaja. Hari ini kita hanya belajar tambah dan darab. Tapi sebelum tu sila hantar buku tulis matematik 1. Nanti dah kumpulkan, letak dekat rak putih cikgu kat tepi meja tu. Boleh Okey, buku mat 1 hantar. Hari ni kita gunakan buku aktiviti dengan buku matematik 2 buku tulis. Bagi yang anak-anak bola baling, jangan lupa buku mesti cikgu tinggalkan dalam kelas, ambil bawa balik. Buat di rumah. Main-main juga, kerja pun kena buat. Sebab tajuk ni takkan diulang. Cikgu akan terus dia, kamu main-main lah. Tapi kalau tak buat, jangan salahkan cikgu. Okey? Kerja mesti buat. Main-main, belajar-belajar. Okey. Untuk operasi bergabung tambah dan darab, sebelum kita teruskan, kamu kena tahu dia ada sifir dia. Operasi mana yang kita kena selesaikan dahulu. Untuk tahun 4, kamu dulu belajar tambah dan tolak. Tambah dan tolak, darab dan bahagi. Untuk dua operasi ni, dia adalah adik-beradik. Jadi mana yang kita kena selesaikan dahulu, mana yang kita jumpa dahulu sebab dia sama. Tetapi bila dia dah berjumpa dengan tambah, tolak, darab, bahagi, dia dah jadi lain. Dia dah jadi macam mana? Awak kena hafal ini. Okey. Dalam buku tulis, buka buku tulis, ambil buku tulis 2 tu, tulis hari ni, hari Jumaat, berapa hari bulan? 11 April 2015. Sekejap ya. Okey, Jumaat 11 April. Garis, jangan lupa garis. Okey, tajuk dia operasi bergabung. Okey, hari ni hanya belajar tambah dan bahagi. Nanti tepi ni garis, jangan tak garis pula. Okey. Untuk operasi bergabung, kamu kena hafal yang ini. Kuda batato. Kenapa masuk kuda batato ni? Maknanya bila awak jumpa operasi bergabung tambah, tolak, darab, bahagi dalam satu ayat matematik, kita kena dahulukan mana yang kita jumpa dahulu berdasarkan kuda batato. Ku tu apa? Ku tu adalah kurungan. Kalau awak jumpa kurungan, awak kena selesaikan dulu yang ada dalam kurungan. Tak kisahlah dalam tu tambah ke, tolak ke. Bila jadi kurungan, maknanya operasi yang berada dalam kurungan kita kena selesaikan. Kemudian baru kita cari darab. Kalau darab dengan tolak, darab dengan tambah, kalau kita jumpa yang itu,
kita kena selesaikan yang darab dulu. Tak kisahlah dia duduk depan ke, duduk belakang ke, darab kita kena cari dulu. Dah tak ada darab, baru kita cari bahagi. Maknanya yang paling utama darab dengan bahagi. Kalau kita jumpa tambah, tolak, darab, bahagi, maknanya yang paling utama darab dengan bahagi dulu. Itu yang perlu kita selesaikan dahulu. Jangan tengok tolak, jangan tengok tambah. Mula-mula kita kena selesaikan darab ataupun bahagi. Bila kita dah selesaikan darab atau bahagi, barulah kita cari tambah dan tolak. Maknanya tambah dan tolak ni last sekali, baru kita selesaikan. Yang perlu kita selesaikan mula-mula mestilah darab atau bahagi. Kalau tak ada kurungan. Kalau ada kurungan, cari dulu kurungan. Tak kisahlah kurungan tu tolak ke, tambah ke. Tapi bila dah ada kurungan, yang dalam kurungan tu kita kena selesaikan. Dah selesai, dah tak ada kurungan, baru kita cari darab atau bahagi. Dah selesai darab atau bahagi, baru kita buat tambah atau tolak. Tambah dan tolak ni mesti yang paling akhir. Okey, contoh dalam ni pun ada beri. Okey, kita tengok latihan dalam buku teks. Dalam buku aktiviti nombor dia besar sikit, buku teks nombor dia kecil. Okey, muka surat 42 dalam buku matematik 2. Okey, kita nak selesaikan contohnya soalan A, 6 tambah 4 darab 2. Dia tak ada kurungan sebab cikgu dah kata bila kita nak menyelesaikan operasi bergabung. Operasi bergabung ni adalah lebih daripada satu operasi yang kita jumpa dalam satu ayat matematik. Jadi kita kena ingat ni, ku, da, ba, ta, to. Mula-mula kita tengok dulu kurungan. Ada tak kurungan kat sini? Tak ada. Kita tengok darab pula. Ada darab. Ini darab. Jadi kita kena selesaikan darab dulu. Maknanya 4 darab 2 8. Nombor depan tu jangan tinggal. Maknanya nombor depan tu kita belum selesaikan. Macam tu. Maknanya kita selesaikan dulu operasi yang dalam kurungan dulu. Kalau tak ada kurungan, kita cari dulu operasi yang melibatkan darab ataupun bahagi. Kita dah darab, kita dah bahagi, jangan lupa kita tambah atau tolak dengan nombor yang seterusnya. Sebab dia mesti ada 3 nombor. Bila ada 2 operasi, mesti melibatkan 3 nombor. Itu contohnya. Okey. Contohnya B pula. Kebetulan darab tu duduk di depan. Jadi kita kena selesaikanlah darab dulu. Kita tak boleh ambil macam ni. 5 darab 8. Tak boleh. Dia kena ambil nombor yang berada di sebelah operasi itu. 5 ni darab 10. Jadi kita kena ambil yang ini. Kenapa mesti ambil darab dulu? Berdasarkan formula ku, da, ba, ta, to. Okey, kena ikut turutan. Cari dulu kurungan. Tak ada kurungan, tengok darab atau bahagi dulu. Dah selesai darab dengan bahagi, barulah kita selesaikan tambah dan tolak. Macam inilah. Selesaikan darab dulu. Dah dapat jawapan, barulah kita tambah dengan 8. Itu maksud dia. C, D, E sama. Maknanya mula-mula cari dulu kurungan. Tak ada kurungan, tengok darab atau bahagi. Darab dulu, darab dulu, darab dulu. Dah darab, barulah kita selesaikan operasi seterusnya. Jangan salah tengok nombor. Jelas Jangan salah tengok operasi. Okey, macam mana bawah ni? Bawah ni ada kurungan. Bila ada kurungan, kita kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Contohnya A. Walaupun ditambah, tetapi tambah ni dalam kurungan. Bila tambah dalam kurungan, kita kena selesaikan. 109 tambah 15. Okey, awak tambah. Bila awak dah tambah, awak dah dapat jawapan dekat sini 124. Itu untuk yang dalam kurungan.
Tapi kita belum selesai. Sebab operasi bergabung mesti kita buat 2 kali. 2 operasi. Mula-mula tadi kita hanya tambah. Kenapa tambah dulu? Sebab tambah tu duduk dalam kurungan. Kita kena selesaikan dulu operasi yang berada dalam kurungan. Yang atas ni kenapa darab dulu cikgu? Sebab dia tak ada kurungan. Jadi dia tak diutamakan. Tapi kita kena utamakan mana dulu kalau tak ada kurungan? Darab atau bahagi. Jadi kenalah selesaikan darab dulu kalau tak ada kurungan. Yang ini kenapa kita selesaikan tambah dulu? Sebab dia dalam kurungan. Bila dah dapat jawapan kita tambah, kita buat apa dengan 7? Jangan lupa darab dengan 7. Baru selesai. Maknanya operasi bergabung, kita kena ada 2 operasi. Yang pertama, darab atau bahagi. Yang kedua, tambah atau tolak. Dia kena 2 kali cara kerja. Itu maksud operasi bergabung. Macam ni pun. Tambah dulu. Dah dapat jawapan. Baru darab dengan 15. Jelas? Okey. Macam mana pula D dengan E ni? D dengan E ni ada 2 kurungan. Maknanya awak kena selesaikan kurungan yang pertama, selesaikan kurungan yang kedua. Lepas tu dua-dua tu buat apa? Dua-dua tu nanti kita kena darab. Okey, contohnya kita ambil kurungan yang pertama 120 tambah 98, kita dapat 218. Kurungan yang kedua kita tambah, kita dapat 39. Jadi dua-dua ni kita nak buat apa? Operasi yang berada di tengah-tengah antara 2 nombor ni adalah operasi darab. Jadi yang ini kena darab dengan jawapan. Jangan tengok nombor lain lagi. Kita dah kira jawapan. Jadi awak kena kira jawapan 218 darablah dengan 39. Boleh guna kaedah nombor darab 2 digit ataupun kaedah lattice, kaedah kekisi. Jelas? Itu cara dia. Maknanya untuk operasi bergabung, kita perlu tahu dulu. Yang pertama, kita kena cari nombor yang berada dalam kurungan dulu. Kalau tak ada kurungan, kita cari darab atau bahagi. Kamu kena tahu, dia kadang-kadang diletak kat depan, kadang-kadang diletak dekat belakang. Yang perlu kita darab, mestilah nombor yang bersebelahan dengan operasi. Jangan awak ambil pula 209 darab 7. Bapak jauh kita kena ambil nombor yang duduk di sebelah kiri dan kanan operasi darab. Jelas? Tapi kalau ada kurungan, kita kena selesaikan dulu yang dalam kurungan. Barulah kita darab dengan nombor yang dia beri. Boleh? Okey, ini dalam mat 2. Okey, nanti buka aktiviti pula. Buku set berapa ni? 13. Awak buat ni je. 1, 3, 5. Sebab hanya melibatkan tambah dengan darab. Tambah dengan darab. Yang 2, 4, 6 ni kita buat minggu depan. Okey, jadi contohnya nombor 1 ni. Mula-mula kita kena cari kurungan. Ada kurungan tak? Tak ada kurungan. Bila tak ada kurungan, setelah bawah kurungan adalah darab atau bahagi. Jadi, selesaikan dulu darab dulu. Darab dulu. Okey, dah dapat jawapan, dah selesai ke? Belum. Sebab kita kena buat apa? Kita kena tambah dengan 4078. Bila operasi bergabung, mesti ada yang pertama dekat sini, yang kedua dekat sini. Baru nampak. Okey? Mesti ada 2 cara kerja. Mula-mula kita kena dahulukan kurungan. Kalau tak ada kurungan, darab atau bahagi. Tambah dan tolak adalah yang terakhir. Jangan dulukan tambah dan tolak. Kecuali kalau ada kurungan. Kalau ada kurungan, barulah kita mulakan apa yang dalam kurungan tu suruh buat.
operasi dia. Macam ni, kita tambah dulu. Dah dapat jawapan, buat apa dengan jawapan? Kita darab dengan 8. Nombor 5 ni pula sama macam yang cikgu terang tadi. Kita selesaikan dalam kurungan yang pertama, selesaikan dalam kurungan yang kedua. Jawapan dua-dua ni, 215 ni 24. Jawapan dua-dua ni, apa perlu kita buat? Tengok tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni operasi apa? Darab. Jadi dua-dua jawapan ni kita perlu darab. Jadi kalau macam ni, ini ada berapa operasi? 3. Jadi ada 3 cara kerja. Yang ini ada berapa operasi? 2. Mana ada 2 cara kerja. Itu masuk operasi bergabung. Okey. Jadi untuk hari ini, muka surat 42, 1 A B C D E, 2 A B C D E, 5 10. Buatlah hari ni, siap. Takkan nak tunggu kat rumah. Kan? Banyak masa. Buatlah. Takkan nak melukis je. Dan buku aktiviti 3 soalan saja. Jadi cikgu harap tolong buat. Sebab tahun 5 silibus dia banyak. Takut tak sempat. Cikgu ni banyak keluar. Okey. Jadi untuk hari ni kita belajar operasi bergabung. Apa ni? Tambah dan darab. Jadi kita akan jumpa hari Isnin untuk tajuk seterusnya, iaitu tolak dan darab. Tak boleh buat banyak kan, compounding. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.